PPK menyokong Matlamat Pembangunan Mampan SDG 4 iaitu pendidikan berkualiti melalui 4 sasaran utama. Yang pertama, pendidikan rendah yang berkualiti. Sifir PK membantu murid menguasai kemahiran asas darab dengan lebih cepat dan berkesan, sekaligus meningkatkan pencapaian matematik. Yang kedua, pendidikan yang inklusif dan saksama. Inovasi ini sesuai digunakan oleh semua murid tanpa mengira tahap penguasaan. Murid cemerlang, sederhana dan lemah dapat belajar mengikut kemampuan masing-masing, sekaligus mengurangkan jurang pencapaian. Yang ketiga, penguasaan kemahiran asas. Penguasaan sifir melalui sifir PK mengukuhkan kemahiran numerasi yang menjadi asas kepada topik matematik lain serta aplikasi dalam kehidupan seharian. Yang keempat, memperkasakan guru. Sifir PK menyediakan pendekatan pengajaran yang kreatif, inovatif dan mudah dilaksanakan, membantu guru menjadikan pembelajaran lebih interaktif, menyeronokkan dan berimpak tinggi. Sifir PK adalah inovasi yang terinspirasi daripada nombor plat kenderaan. Dengan menggunakan format nombor ini, murid dapat mengingat sifir dengan lebih mudah. Murid juga dapat mengasah pemikiran yang kreatif. Kaedah ini membantu murid membina sifir darab mereka sendiri, sekaligus meningkatkan keyakinan mereka dalam menguasai asas sifir. Selain itu, ia memudahkan murid untuk mengaplikasikan pengetahuan asas sifir dalam menyelesaikan pelbagai soalan matematik. Isu atau masalah, murid masih lemah dalam mengingati sifir, murid bosan jika hanya kena menghafal sifir, dan murid masih lemah dalam menyelesaikan soalan darab. Objektif inovasi yang pertama, untuk meningkatkan minat murid pandai sifir matematik. Yang kedua, teknik visual dan grafik lebih menarik perhatian murid untuk fokus dan ingat sifir dengan lebih baik. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemahiran murid dalam topik darab dan menyelesaikan soalan darab dengan mudah. Matlamat projek adalah seperti berikut. Yang pertama, meningkatkan tahap penguasaan dalam asas sifir dan darab. Yang kedua, membina pemikiran kreatif di kalangan murid dengan pandai membina sifir darab sendiri. Yang ketiga, mengaplikasi pengetahuan asas sifir untuk menyelesaikan soalan selain daripada darab. Pelaksanaan operasi. Terdapat 7 fasa iaitu soal selidik pada bulan Mac, perancangan pada bulan April, penyediaan pada bulan April, pelaksanaan awal juga pada bulan April. Manakala penilaian pada bulan Mei. Pelaksanaan penuh telah dijalankan pada bulan Jun hingga Ogos. Begitu juga dengan pemantauan telah dilaksanakan pada Jun hingga Ogos. Menghasilkan inovasi adalah sangat murah, iaitu kertas A4 RM1, pen RM1, cetak nombor RM4, plastik laminate RM4 dan jumlahnya adalah RM10. Penyelesaian. Fasa 1, soal selidik. Soal selidik dilakukan untuk mengumpul maklum balas murid tentang tahap penguasaan murid dalam menghafal sifir. Fasa 2, kenal pasti masalah. Menganalisis borang soal selidik. Mengenal pasti masalah bahawa selain menghafal sifir, murid juga lebih cenderung dalam kaedah visual dan grafik. Fasa 3 iaitu idea. Idea ini adalah idea asli yang telah didaftarkan hak cipta. Fasa 4 iaitu menghasilkan kad sifir PK dan web eksplorasi sifir PK bagi menarik minat sifir dengan mudah. Keputusan ujian darab matematik tahun 3 sebelum dan selepas menggunakan sifir PK. Sebelum menggunakan sifir PK, hanya 7 orang menguasai darab dengan baik, manakala 41 orang lagi masih lemah. Setelah saya memperkenalkan sifir PK, 47 orang telah menguasai soalan darab tersebut dan hanya 1 orang yang belum kuasai kerana murid ini adalah murid MBK. Sifir PK bukan sekadar satu kit pembelajaran tetapi merupakan satu inovasi yang lengkap bagi membantu murid menguasai sifir dengan lebih mudah, menarik dan menyeronokkan. Inovasi ini dilengkapi dengan kit ABM sifir PK yang mengandungi kad nombor plat kenderaan, buku panduan serta lembaran aktiviti untuk pembelajaran. Bagi menyokong pembelajaran kendiri, sifir PK turut menyediakan e-book interaktif yang boleh diakses pada bila-bila masa. Kandungannya merangkumi penerangan, latihan dan aktiviti pengukuhan yang sistematik. Selain itu, laman web sifir PK dibangunkan sebagai pusat pembelajaran digital yang menghimpunkan video, nota, kuis dan bahan sokongan dalam satu platform yang mudah diakses oleh guru, murid serta ibu bapa. Oleh itu, sifir PK mempunyai potensi untuk dikomersialkan dan digunapakai oleh semua guru di seluruh dunia.
Sifir PK pandai kira, plat nombor ajar semua, mudah ingat senok pula, matematik jadi mesra. Plat nombor sifir cepat, cara baru memang hebat. Tak susah, mudah diingat, kira-kira jadi tepat. PK memang pintar, murid aktif terus belajar, bina jawaban tak tersasar, matematik jadi lancar. Plat nombor sifir cepat, cara baru memang hebat. Tak susah, mudah diingat, kira-kira jadi tepat. Keseluruhannya, setelah menguasai membina sifir PK, murid dapat menyelesaikan soalan darab dengan lebih mudah. Murid juga dapat pengalaman yang menyeronokkan dengan menghasilkan sifir sendiri. Murid merasa gembira apabila dapat menjawab soalan darab dengan jayanya. Penilaian untuk pentafsiran bilik darjah juga telah menunjukkan prestasi yang sangat baik. Assalamualaikum, saya Ibu Kepada Nur Khadijah Yusra binti Muhammad Yusof, salah seorang murid SK Kampung Jawa. Pada pendapat saya, sifir fikir memang satu kaedah yang sangat baik. Anak saya selalu cerita tentang apa yang dipelajari di sekolah dan dia suka tunjuk cara menggunakan sifir fikir kepada kami di rumah. Sekarang anak saya lebih bersemangat untuk belajar subjek matematik. Saya berharap kaedah ini dapat diperkenalkan kepada lebih ramai murid supaya mereka juga dapat belajar matematik dengan lebih mudah dan menyeronokkan. Sifir fikir best. Assalamualaikum. Saya ayah kepada para Syakira murid sekolah Kampung Jawa. Selepas belajar menggunakan sifir fikir, saya nampak anak saya semakin yakin menjawab soalan darab. Dia boleh jawab soalan dengan lebih cepat dan yang paling menggembirakan, dia sendiri seronok nak belajar sifir. Terima kasih kepada cikgu kerana memperkenalkan kaedah yang mudah dan menyeronokkan. Saya memang nampak perubahan kepada anak saya. Sifir fikir best. Rumusan, sifir PK merupakan satu inovasi pembelajaran yang mudah, kreatif dan berkesan dalam membantu murid menguasai sifir dengan lebih pantas dan menyeronokkan. Inovasi ini bukan sahaja meningkatkan penguasaan kemahiran mendarab, malah membina keyakinan, minat dan motivasi murid terhadap matematik. Selaras dengan matlamat pembangunan mampan SDG 4, pendidikan berkualiti, sifir PK berpotensi menjadi bahan bantu mengajar yang boleh diperluaskan penggunaannya di lebih banyak sekolah. Diharapkan inovasi ini memberi manfaat kepada lebih ramai murid serta menyumbang kepada pembentukan generasi yang celik matematik, kreatif dan berdaya saing. Sifir PK pandai kira dengan mudah, bersama kita memperkasakan pendidikan berkualiti untuk semua. Sifir PK pandai kira, plat nombor ajar semua, mudah ingat senok pula, matematik jadi mesra. Plat